Langkawi pun tak reti nak urus. Jadi Pulau Perantu ada hati nak ambil Pulau Pinang. Oh, DAP cakap, tak tahu nama apa perempuan. Saya kata, satu ketika dulu, dibina naratif Langkawi ni teruk, tak ada orang, tak terurus apa semua. Sebab ada agenda untuk mengambil pulau tu sebagai wilayah persekutuan. Ada walaupun tidak tertulis. Tapi cara nak buat tu, burukkan pulau tu, gagalkan kita, gambarkan kita tak mampu urus. Maka persekutuan lah ambil. Agensi persekutuan dah ada di situ. Lah dah. Maka diserahkan kepada persekutuan. Itu jalan dia nak pergi. Tapi langkah mayat kita dulu lah kalau nak pergi tangan tu. Hampa ambil dah, bukan kami nak ambil balik. Tak apa dah. Nak biar hampa, minta maaf lah. Orang Melayu masih nak berpecah lagi? Ha? Masih lagi tak bangga dengan jati diri sebagai orang Melayu? Tak nak contoh macam Sanusi ni, Hero Malaya ni. Pertahankan setiap inci tanah milik Kedah. Habis kita ni, tak kisahlah kau negeri mana sekalipun, kau tak nak pertahankan ke tanah tumpah air dagang kau ni? Apa yang Teresa Kok cakap tu? Dia cakap dalam parlimen. Ialah 3A. Dia cakap dalam parlimen. Kebal daripada undang-undang. Tapi kenyataan dia ni, ini niat dia. Niat mereka. Sebab apa? Sebab tercabar dengan tindakan Kedah, tindakan Sanusi nak ambil Pulau Pinang. Sebenarnya bukan nak ambil Pulau Pinang. Ini masalah dia. Ini yang dispin oleh DAP. Ini yang spin oleh DAP. Saya dah ulas tempoh hari. Ini bukan nak halau orang Pulau Pinang. Tak ada. Sanusi tak cakap pun nak halau orang Pulau Pinang. Tak ada. Tapi DAP mainkan. Menakut-nakutkan orang Cina di Pulau Pinang. Kedah nak ambil, nak halau. Tak ada. Tak ada. Kedah tuntut hak Kedah. Hak yang mana? Bayaran tu. Pajakan tu. Itu yang dituntut. Bukan nak halau. Tak ada. Tapi inilah DAP chauvinis ni. Punyalah jahat ni DAP ni. Punyalah betul-betul memang patut diharamkan parti DAP ni. Sanusi bagi tahu Kedah sekarang ni nak ambil ni, ambil apa? Ambil pajakan. Engkau pajak kan, British pajak, bayarlah. Bayarlah, itu je. Tapi tengok macam mana DAP mainkan. Dia spark main isu perkauman, bangkitkan sentimen, ambil Langkawi. Guys, mereka boleh dapat.